Motor Kapcai paling laju. Inilah dia, motor Z15 GT guys. Jom kita review. Okey, boleh dikatakan setiap hari orang duk tanya saya, bang, okey tak motor ni, okey tak? Sampai saya dah lali guys. So saya nak explain kat korang 5 sebab korang kena beli motor ni guys. Ramai orang cakap motor ni tiru Y-Suku guys, tapi bagi saya kurang setujulah. Dia masih berjiwa Kawasaki guys kalau korang tengok design ni. And bagi saya, diorang pandai lah. Diorang buat image yang dekat dengan hati rakyat Malaysia ni. Kita punya taste lah orang cakap. Motor ni dapat sekali dengan ABS depan guys. Motor ni 6 speed guys tak macam pesaing dia 5 speed je. Wow, ada lampu. Keyless guys Korang tengok, dah macam kunci kereta bapak aku. Panjang guys. Dia ada manual dan automatic. Wow, ada hazard light guys. Tak macam motor favourite korang tu kan. Okay, so saya nak payung korang bunyi guys Kita dengar. Oh, sedapnya. Motor ni ada 16.7 horsepower guys. Laju lah. And top speed dia boleh pergi 130 atau 135. Ada orang cakap sampai 140. Tapi tu orang cakap bukan saya. So motor ni dah mula ready stock So korang boleh dapatkan cepat. Boleh contact saya ataupun boleh join live saya nanti guys.